Langkawi ada 120 buah pulau. Hari ini kita nak jelajah Pulau Belibih. Dikenali juga sebagai Pulau Berbilih dengan tebing batu kapuk yang curam dan juga dikelilingi air laut yang jernih. Pulau ni taklah dijadikan tempat pendaratan utama untuk pelancong, tapi sebaliknya menjadi mercu tanda penting untuk aktiviti rekreasi air. Walaupun tak boleh mendarat secara terus di pulau ni, kawasan sekeliling dia menawarkan macam-macam aktiviti menarik. Boleh berkayak. Aktiviti berkayak sejauh 10 km dari Tanjung Ru memang kena lalu kawasan Pulau Berbilih ni. Pengunjung dapat menikmati pemandangan hutan paya bakau dan juga formasi batuan purba. Satu lagi, boleh juga jelajah bot. Bot mangrove tour. Banyak bot pelancong dari Jeti Kilim dan juga Jeti Tanjung Ru lintah kot pulau ni sebab mereka nak tunjuk keindahan landskap Geopark UNESCO. Di samping tu juga, pengunjung berpeluang tengok hidupan liar. Kawasan ni popular untuk tengok burung lang yang mencari makan di permukaan air. Satu lagi, hampa juga boleh berjalan kaki bila air surut. Bila air surut sepenuhnya di Tanjung Ru, akan terbentuklah beting pasir ataupun orang panggil sandbar. Masa itulah hampa boleh berjalan kaki ke pulau-pulau kecil kot lerah tu. Selain tu juga, di daratan utama Langkawi ada sebuah kawasan yang bernama Kampung Belibih yang ada kemudahan tempatan. Contoh macam surau Kampung Belibih. Waktu yang sesuai nak teroka pulau ni di antara bulan November hingga April. Sebab waktu tu lah waktu terbaik dengan keadaan air yang tenang. Sesuai sangat untuk aktiviti berkayak dan juga snorkeling. Langkawi, Pemata Kedah.